Hai sahabat. Okey, hari ni Makcik Kebun nak sambung semula, nak reporting Makcik Kebun punya apa? Baby cactus yang hari tu yang dah saya petik-petik, yang dah ditiup di angin hari tu, tumbang mama papa dia. Jadi kita nak reporting hari ni. Okey, jangan lupa 125 ada sebelah kanan anda, dan juga tengok video ni sampai habis. Saya akan berkongsi tip-tip untuk anda, tip dalam kita berkebun ni. Ada orang kata berkebun ni mahal. Tapi bagi saya, berkebun ni adalah sangat jimat dan sangat murah dan kena kreatif. Okey, bersama saya guys, kita tengok macam mana baby cactus kita. Inilah guys, baby cactus kita. Guna je tapu yang kecil-kecil ni. Lubangkan bawahnya. Yang ni sebab dia banyak. Bila banyak, ni tanah dia saya dah campur poros, dan gunalah benda ni, nampak tu minyak dapur, botol-botol minyak kita, lubang je belah bawah tu. Potong belah atas ni. Macam ni. Kan jimat. Betul minyak ke, betul-betul sabun yang dah pakai yang besar tu ke, potong belah atas ni. Nampak ni, Makcik Kebun dah lubang-lubang kan ni. Saja tak buang pun. Tandanya untuk menyemai kan, untuk menyemai apa-apa je, semayan-semayan. Nak semai ni banyak ni kan. Kalau nak guna pasu cantik-cantik kan, membazir lah pula kan, sebab dia masih kecil lagi. Lubangkan, pastikan lubangkan. Dan ni saya dah medan tanam dah poros dah. Nampak tu. Poros, tengok dengan pelat, dengan pumaihnya, dengan sekam padinya, letak strateginya untuk serangga kan, buat serangga. Jadi tanamlah sini nanti. Okey. Jadi jimat, berkebun ni sangat jimat sebenarnya guys. Kita boleh jimat dan boleh botol-botol ni kalau kita tak guna, jangan buang merata-rata. Kita kumpul-kumpulkan menjadi, orang kata, untuk recycle semula. Ni recycle semula lah ni. Guna balik. Sampailah dia reput. Kita letak di satu tempat yang sesuai untuk plastik-plastik. Apa comel kan? Nampak comel. Ini plastik-plastik makanan. Ini dah pasunya. Tapi kalau dah banyak-banyak, kena letaklah dalam tempat yang sesuai. Tapi yang tak memerlulah kos yang tinggi. Okay guys. Dia. Ni ambil kita benih ni. Ni tadi yang dah saya lubang-lubangkan. Lepas tu kan, ambil ni, kena pakai spatula kalau tak raya. Susun sampai habis ni. Nampak tu. Bagi baby tu. Duduk elok, cantik kan? Ni cantik ni. Dia besar cantik guys. Cantik ni. Sebab dia insya-Allah yang ni akan hidup. Sebab apa? Dia hidup sebab ada hijau dia tu. Ada untuk menyerap klorofil makanan. Tapi kalau yang macam ni, payah sikit lah. Tengok. Kalau ada rezeki hidup lah kan. Tapi payah sikit dan nak besar lambat. Tapi yang hijau-hijau ni, dia akan cepat hidup. Dan nanti dia akan melahirkan warna-warna yang cantik. Nampak ni? Ada yang cantik. Tapi yang ini, agak lambat. Tapi ada harapan sebab dia ada warna hijau. Tu dia. Kita letak sini. Ni baby ni. Aduh. Baby ni sebenarnya penumpang. Baby ni sebenarnya boleh hidup. Baby ni. Sebab dia ada hijaunya. Dekat kan? Kita ambil satu-satu. Ini memang confirm lah hidup InsyaAllah. Ini. Tapi dia macam ada hama sikit tu. Kena bersihkan. Tapi ni comel ni. Ini memang comel ni. Cantik sangat ni. Harga di pasaran guys. Harga kayangan. Benda-benda yang variegated macam ni, kalau dekat kedai, dekat luar, memang kayangan guys. Okey, kita buatlah sampai habis ya. Sampai habis. Lepas tu kita letak tempat yang teduh, tempat yang macam kedap udaranya, tapi ada kena cahaya matahari, bukan kering keleking kan. Kalau ada besar bolehlah kering, kalau yang kecil-kecil jangan kering sangat. Okey. Itulah kejadiannya. Dah siap semua. Kita lembapkan dulu, spraykan. Spraykan, lepas tu letaklah tempat yang teduh. Macam tu lah guys. Alhamdulillah. Banyak baby ni. Baby dia banyak. Nampak tu? Banyak kan?